kita crave, otak kita dibuat untuk jadi craving gula sebab again go back to nature. Masa generasi kita terdahulu, nak dapat makanan bergula ni bukan senang. Okey, sebab tu apabila kita jumpa, kita akan makan secara banyak. Sebab nak jumpa dia bukan senang. Saya bagi contoh. Orang dulu kalau duduk dekat kawasan kampung atau hutan, setiap hari ke dia jumpa madu? Tak juga. Tak kan? Dia akan jumpa buah yang sedap, contoh dia okey, dia akan jumpa pisang. Tapi adakah pisang tu manis? Tak semua pisang manis. You see? So secara naturalnya badan kita akan crave gula sebab kita akan jarang jumpa dia. So mungkin seminggu kita akan jumpa honey. Ini I'm talking about experience ataupun cara hidup zaman-zaman dululah. Yang tok nenek moyang kita duduk dalam kampung ataupun duduk kawasan hutan yang dia peneroka hutan. So dia akan jumpa pun gula dalam masa seminggu. Mungkin sekali jumpa ada sarang lebah, dia akan dapat honey. That's all. Kita sekarang gula every single meal. Betul tak? True. So jawapan saya, gula tu tak jahat. Tapi peranan orang menggunakan gula tu agak ekstrim. Memang badan kita, otak kita didesign untuk dapatkan makanan bergula sebab kita akan jarang jumpa. Tapi zaman moden ni kita akan jumpa every single meal. Bukan setiap hari lah. Setiap makanan ada gula.